Kasihku hanya padamu, rinduku hanya untukmu, sayangku hanya padamu, cintaku hanya untukmu. Tapi ya, cikgu ada comel tak? Cikgu tak ada comel tak? Comel. Aku tak jenis nampak pun cikgu tu. Tu, cikgu praktika tu. Dia baru masuk saya. Cikgu praktika. Tak boleh try? Boleh nak tanya aja. Mudah lagi tak? Mudah lagi. Ciri sebuah negara, yang pertama mempunyai penduduk mendiami sesuatu wilayah secara tetap. Yang kedua mempunyai sempadan yang jelas. Ni? Mudah tak? Tempat kita duduk lah ni tak? Taman tekan ni tak? Duduk call lah, lepas call lah. Ramai mari duduk lepak sini. Duduk ad study. Oh hajum, tak tahu. Aku tak tahu lah. Mari awal pada aku, tak tahu berapa pasal ni. Aku tak tahu berapa aku pasal ni. Aku tak cara. Ni, molek dah sakit dah. Rambut aku kucang rambut aku ni. Dah rambut lalam ni. Rambut kau orang mengalah juga tu. Aku tak apa presiden. Oh, presiden? Aku mahkota. Bukan mahkota. Budak. Kau dah tak mari. Cik, aku mak gitu aku dah bodoh dah. Aduh. Merdeka iaitu tidak dijajah oleh kuasa asing negara. 2. Beridentiti iaitu mempunyai ideologi sendiri dalam mencorak politik dan sosial negara. Fungsi kerajaan iaitu menentukan arah takbir urus negara, menyediakan pelbagai... Ni gapo? Terfokus kau? Gapo? Aku fokus je, aku dengar je. Semua aku tengok Quran. Fokus gapo gitu? Paling kau tu kena klik sini kak. Bukan ada jatuh pun situ. Siapa yang tak ada? Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi. Abang kenapa kau? Aku tak ada je nampak. Ni gila kita siapa aku? Nampak comel bodoh. Comel. Comel ni. Comel? Aduh. Kau nak tanya je? Aku dah gila. Wah, jangan. Tak yakin pada kena yakin. Aku dah potikol kuat. Kau dah teacher tanya. Tanya tak apa. Gitu tak ada canda. Ada. Mesti lagi aku tu. Aduh, nama ni. Aku ni. Aku excited nak dengarmu duk berbual. Tak dapat. Tak lagi aku nak terhadap sini. Biar aku Duduk dulu dah. Duduk dah. Dah dulu dah. Apa? Ada gapo mesin ni? Soleh Tok Bui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lagu tu jolo. Izinkan saya duduk. Apa pengawas kau? Buat apa? Comel dah tu. Buat apa? Yalah, awak ke boleh awasi setiap langkah kerja saya. Hari nanti kau akan mengerti saat aku pergi. Suatu saat nanti saat ku pergi dan tak akan kembali. Suatu hari. Oh, lenyap teh. Memang. Awak boleh buat apa kau saya? Kenapa ni? Baik mun lagi lalu. Aku nampak. Berhenti berharap dan menunggu datang gelap sampai suatu saat tak ada cintaku dan. Okay guys, video kali ini disponsor oleh Roboset. Apa itu Roboset? Roboset adalah sebuah company ataupun aplikasi yang menawarkan khidmat dagangan secara atas talian, iaitu mata wang digital, cryptocurrency. Jadi kepada sesiapa yang nak menyimpan
dan mendapatkan keuntungan, boleh ikut cara di sebelah. Let's go. Okay, so untuk permulaan yang nak register, yang nak buka akaun, korang boleh masukkan nombor telefon korang and then korang daftar mengikut nombor kod yang diberikan. Okay, selepas login ke dalam akaun, kita perlu pergi ke wallet and kita pilih ke currency recharge untuk masukkan jumlah wang yang kita ingin simpankan. Macam saya masukkan RM500 sahaja and then kita pilih ke China 3 ataupun China 2 untuk kita transaksi secara online. Sangat-sangat mudah. Kalau korang pakai Maybank to You, korang boleh masuk ke Maybank to You. Kalau korang pakai CIMB Bank, korang pergi ke CIMB Bank. Dan kita hanya perlu tunggu beberapa saat duit untuk telah masuk dalam akaun RoboSet. So, anda tak perlu risau sebab duit anda selamat berada dalam akaun ni, and robot yang akan menjalankan kerja untuk mendagangkan duit ke dalam cryptocurrency. Keuntungan yang kita akan dapat melalui simpanan RoboSet ini bergantung kepada market semasa. Dan anda tak perlu risau, duit yang kita masukkan ke dalam akaun RoboSet adalah duit kita sendiri dan kita tidak menggunakan sebarang orang ketiga dan kita tidak memberikan duit kepada orang lain. Sekian, macam itulah cara ni. Kepada korang semua yang nak register, yang nak link register tu, korang boleh tengok kat description, okay? Pergi dekat description, tekan link tu and then register. Selamat mendapat keuntungan. Ni mesti nak bagi pick up line juga, okey? Ish, mana ada? Itulah, okey. Saing mungkin mana saat ni lagi. Tengok saya awak pun mesti tertarik dah saya. Jap. Gapo? Panggil saya. Saya nak kenal-kenal dengan awak dulu, boleh? Tadi, apa si awak panggil saya? Lah, aku tanya, apa suka-suka? Tadi panggil-panggil. Lepas tu nak ke apa? Lah, ilah, apa suka? Adalah. Tak ada lah. Saya rasa sepanjang saya sekolah ni, saya tak pernah pun jumpa lelaki sepa awak ni. Berapa pula? Tak ada lah. Saya tengok ke awak ni, macam hati saya ni terpikat untuk awak. Tapi apa awak berdebar? Saya bukan nak saya ni bukan jenis bagi harapan kau orang sebab saya takut awak kecewa bila kenal saya. Awak. Lelaki boleh berubah kalau dia jumpa orang yang tepat. Kapolah budak-budak ni ni. Ada. Tak kira bersatu lah. Cerita hatiku, cerita tentangmu. Aku nak kiat sayang je. Gila. Terlalu. Assalamualaikum. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diri. Waalaikumsalam. Tidak awak cikgu baru call saya ke? Ha. Awak apa sih cikgu? Tak ada saja nak ambil angin, tak ada mesti budak ni. Oh, ambil angin sini. Ya. Comel kau dapat ni tak? Boleh lah. Awak ke apa sini? Ni masa orang balik belakang dah ni. Panjang ceritanya cikgu. Kalau nak dikatakan cikgu, semua orang pasti tidak akan mempercayainya cikgu. Cok cerita ke apa?
cerita je gini. Okey, cerita. Cikgu boleh ke soalan tu? Saya nak cerita, nak duduk. Boleh? Cerita lah. Gapo? Gini. Saya balik call lah tadi. Lepas tu saya telefon lah. So, jumpa sini. Lepas tu saya pun rasa macam saya nak mari. Lepas tu, saya pun nak cari ketenangan. Macam cikgu pun nak cari ketenangan kat Iya. Mungkinlah disebabkan ketenangan yang kita cari ni banyak persamaan. Pertamanya, mungkin jodoh. Ada dah. Awak ni mesti banyak tengok drama Dok. Tak cikgu, dok. Patut? Saya tak tengok drama. Tapi cikgu sini banyak tempat comel. Jom kita teman saya jalan lagi. Boleh? Mana ke cikgu besar ke? Saya. Cikgu ni lagi. Kasihku hanya padamu, rinduku hanya untukmu, sayangku hanya padamu, cintaku hanya untukmu. Cikgu, saya ada nak tanya benda cikgu ni. Tanya ke apa? Sebab soalan ni saya lama dah nak tanya, tapi memandangkan cikgu ni cikgu, so saya boleh tanya cikgu dah. Boleh, tanyalah. Cikgu, cikgu tahu mengenai import dan ekspor kan? Kelebihan dia kan? Tahu. Sebab saya tahu ya, kelebihan import dengan ekspor ni dapat meluaskan pemasaran sesebuah negara. Tapi bagi saya ada satu lagi kelebihan. Gapo? Import dengan ekspor juga dapat mempuaskan pemasaran terhadap cinta saya ke cikgu. Awak tahu tak? Saya tengok awak beza dengan budak-budak lain. Beza kan cikgu? Saya rasa sama cikgu. Saya pakai baju putih, saya pakai baju putih. Sama je cikgu. Bezalah macam mudah. Mudah kan cikgu? Tak tahu Mudahlah untuk memahami hati saya. Manja, manja, pertama kali ku kena demo, kawe ni tak demo timo, kasih kawe pada demo, kawe ni tak demo timo. Kau budak tadi tujuh pun tadi. Lah. Mari kita pergi kat dia. Tak apalah, mu tunggu sini. Buat apa mu nang sini ni? Dah saya mau reject aku. Maaf lah, sayang aku tu dia beken sikit. Dia jual mahal sikit. Dia kan pengawal. Dia faham lah. Yalah, semua gitu. Semestinya gitu kan. Lepas tu, apa memang sini? Tak ada lah, aku mari nak minta maaf denganmu. Aduh. Apa? Aku takut cinta aku ditolak olehmu. Jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu. Sungguh-sungguh merasa ku jatuh cinta. Comel lah. Budak tu comel je. Comel. Tapi cikgu, secomel-comel budak tu comel ke cikgu? Aku telah berjanji menyayangimu. Tapi kalau saya tengok budak-budak saya tengok jam-jamnya saya kecil dulu. Jangan main mata, nanti jatuh cinta akan melanda soal hati. Saya pun teringat tu. Teringat ke apa? Teringat peristiwa
kisah kita hari ini. Tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas-puas aku merindumu. Cikgu. Awak main mana? Tak adalah, saya bawa habis tadi dengan Bashirah. Oh. Kak Murid lah lama duduk sini. Tak buat dalam lama duduk sini. Marilah balik. Jom.